tahu sikit. Okey, Muhammad Faizal. Okey, macam ni. Benda ni bang, tujuan dia penyambungan wire. Ikut undang-undang sistem wiring, setiap wire dah putus. Wire yang dah putus, potong Ni kita marking balik. Ni kita marking balik. Yang dah buat tadi. Okey, yang ni dah marking. Yang ni dah marking. Setiap wire dah putus, penyambungan kereta, motor, sistem elektronik, sistem elektrik mestilah kena solder. Mesti kena solder. Kalau tak solder, apa akan jadi? Jom sikit tunjuk. Kata ni pun ada kat bawah. Senang untuk korang guna. Cubalah korang ikat kemas-kemas corner lah. Kuat kemas-kemas kan. Betul, ambil lah black tape. Okey. Kena ingat. Sifat enjin akan ada getaran. Depan ke belakang, depan menggeletak. Faham tak? Wire ni menggeletak bang. So dalam wire ni dia ada ampere bang, arus elektrik. Setiap arus elektrik yang miscommunication, misfire, dia akan menyebabkan wire panas. Yang abang tengok TV3 tu, bulletin utama tu bang, yang ada kereta nampak terbakar, dekat fuse box terbakar. Perasan tak terbakar? Yes. 90% kereta terbakar berpunca daripada sistem wiring. Wiring kereta ni korang ambil lebih kurang. Fuse tak pakai fuse, tambah aksesori tak tambah fuse, penyambungan wire main sambung lebih kurang. So lama kelamaan guys, dia akan short circuit bang. Dia akan jadi macam tu bang. Nampak bang? Dia jadi macam tu. Dia tak nak benda ni bang. Sistem wiring dia tak nak macam ni bang. Tak nak. Sebab kereta vibrate bang. Sudah akan lama kelamaan guys, dia misfire bang. Arus ni dia tak boleh sampai kat sini. Dia putus kat sini bang. Dia arus ni bang, dia elektrik, tenaga, api. Dia memanas. Wire cooper ni bang, dia memanas. Faham? Dia secara tak langsung bang. Ni penebat ni, wire luar ni penebat ni bang. Dia akan ikut panas. Bang. Kalau kena kereta yang nasib tak baik, ECU terbakar. TCU terbakar. Plug coil meletup. Wiring kereta terbakar. Silap-silap kereta masuk TV3 bang. Pukul 8 malam. Sikit tak nak. Sebab tu kalau bengkel tak mampu buat untuk solder, abang buat sendiri. Faham? Benda murah sikit ajar cara guna. Elok-elok. Kecil masuk dulu. Dah bungkus ni tak payah kemas sangat. Tak payah. Nanti timah tak boleh masuk. Timah nanti bang, dia cair, dia nak masuk menyerap dalam wire. Barulah kuat bang. Bau dia melekat tu bang. Kuat. Tak boleh kemas-kemas sangat pun. Okey, tengok kita bungkus. Sikit bungkus manja je bang. Faham Bungkus manja je bang, macam tu je bang. Okey, masuk kan. Tolak masuk. Okey, timah tengah-tengah bang. Ni seal kiri kanan. Tak nak air masuk. Tak nak timah ni keluar. Sebab kita pasang kat kereta kadang-kadang sengit macam ni, kadang-kadang sengit macam ni, kadang-kadang sengit macam ni, kadang-kadang sengit macam ni. So, wajib korang bakar kiri kanan dahulu. Faham Kiri kanan bakar dulu. Supaya seal tu boleh mengecut dulu. Mengecut. So kita bakar. Okey. Kalau korang tengok, kiri kanan dah kecil. Nampak? Dia ikut saiz wire. Nampak Dia ikut saiz wire. Barulah bakar timah tengah-tengah. Kalau korang nak bakar macam ni pun tak ada masalah. Nak bakar macam ni tak ada masalah. Timah dia cair, dia turun bawah, betul? Disebabkan korang dah tutup seal ni tadi, dia tak boleh keluar. Takut korang bakar timah keluar dulu. Faham tak? Timah keluar. Sebab tu ada cara guna dia bang. Sikit aja. So bakar timah pula. Okey. Sekarang ni sikit dah bakar timah ni. Kalau korang tengok timah dalam tu dah cair, nampak tu? Okey. Kalau dah cair, sekarang ni dia panas lagi. Korang relax dulu. So yang kita marking ni yang tadi. Yang ni pun yang kita marking tadi. Ini pun yang kita marking tadi. So yang ni belum marking lagi. Ini yang baru lagi bang. Nampak Korang nak tengok beg kuning bahagian bawah. Tengok. Ni. Tengok betul-betul. Okey bang, nampak. Okey nampak. Okey. 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 Yang sikit baru buat tadi. Sikit boleh lah kau pegang macam ni, memanglah dia kuat sebab kau tarik bawah. Bang, sikit tukar bang. Ni nampak sikit ubah ni. Bang, abang nak cakap apa lagi bang?
Berat ni bang. Bang, abang jangan pelik bang. Orang lain buat review bang, pasang benda tu je bang. Sikit, uji dia bang. Kita uji dia. Kalau setakat sembang, semua orang boleh sembang. Tapi kita nak uji ketahanan dia tu bang. Kita tak nak lebih kurang je pun. Asal boleh jual, okey lah. Jangan. Jangan sebab orang percayakan apa yang kau cakap. Setakat solder bang. Semua orang pun boleh solder bang. Cuma sekarang ni betul tak barang ni jadi. Faham